Perhatian semua, Brookhaven dah berada di bawah laut. Tengok tu sotong gergasi tengah berenang. Banyak sangat ikan dekat sini. Obor-obor pun ada. Warna dia cantik sangat. Aik, semua pokok dah tukar jadi rumpai laut. Apa tu? Itu kan duyung. Aduh, cantiknya. Ya Tuhanku, semua tempat dah penuh dengan air. Brookhaven sekarang betul-betul ada bawah laut. Tolonglah, kenapa jadi macam ni? Yen, cepat! Kita tak boleh tunggu lama. Jom siasat kenapa Brookhaven ada bawah laut. Ikhwan pun nak ikut siasat. Jom! Kita kena guna kapal selam ni. Yen, Ikhwan, pegang kuat-kuat. Kita akan selam lebih dalam lagi. Alamak, susah betul nak kawal kapal selam ni. Banyak sangat ikan berenang laju depan kita. Alien misteri cuba pusing ke kanan. Jom kita lihat apa yang ada di sana. Baiklah, Yen. Wow, tengok tu, balai polis sudah tenggelam sepenuhnya. Wah, besar betul ikan-ikan di sini. Jadi macam nilah kehidupan di bawah laut. Alien misteri akan turunkan kapal selam ke bawah sikit. Sekarang kita boleh tengok permukaan laut. Kita kena hati-hati ya. Sebab kita tak tahu makhluk apa yang ada dekat sini. Pusing ke kiri. Mungkin kita dapat jumpa sesuatu di sana. Pelik, kenapa air boleh tiba-tiba naik dan tenggelamkan Brookhaven? Harap-harap kita jumpa jawapannya. Mari kita siasat lebih jauh lagi. Siapalah agaknya musuh kita kali ini? Dan kenapa dia buat Brookhaven tenggelam ke bawah laut? Itu kan manusia. Berani betul mereka masuk ke kawasan kita. Kita kena beritahu polis udang. Jangan risau. Saya akan telefon polis udang sekarang. Pere. Hello, polis udang. Ada manusia masuk ke kawasan kita. Pere. Baiklah, saya faham. Terima kasih, duyung cantik. Perhatian semua. Ada manusia masuk ke kawasan kita. Cepat, ambil pistol air ni. Kita serang mereka dengan pistol air. Arahan diterima, kami bergerak sekarang. Saya akan pastikan manusia itu menyesal sebab masuk ke kawasan kita. Jangan main-main dengan penduduk laut. Di sana, saya sudah nampak kapal selam mereka. Semua polis udang. Cepat tembak kapal selam tu. Oh tidak, kapal selam kita dah kena tembak. Yen, Ikhwan, cepat keluar sebelum kapal selam ni meletup. Kita kena naik ke atas permukaan. Tengok tu ada rumpai laut. Kita boleh panjat bangunan guna rumpai laut ni. Cepat, sebelum mereka tangkap kita. Nasib baik kita berjaya naik atas bangunan lapangan terbang. Alamak, kita dah dikelilingi penduduk laut. Serang manusia itu. Berani betul mereka masuk ke kawasan kita. Aduh, cantiknya. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kita bertiga dah terperangkap di atas ni. Macam mana nak lepaskan diri? Kalau macam tu. Baiklah, kita boleh guna ni. Gadget alien, cermin menyamar. Dengan menggunakan cermin menyamar ni, kita boleh menyamar jadi penduduk laut. Yen dan Ikhwan boleh menyamar jadi duyung. Alien misteri pula boleh menyamar jadi bintang laut. Sekarang kita dah menyamar, mereka takkan tahu kita manusia. Bagus. Sekarang lebih baik kalau kita berpecah. Kita cuba cari dan kumpul maklumat sebanyak mungkin. Bila semua dah siap, kita berkumpul semula di rumah Yen. Idea yang bagus. Pere. Nah,
Ambil telefon air ni. Guna ni untuk berhubung antara kita. Pere. Misi kita. Cari dan kumpul maklumat. Bermula sekarang. Wah, seronoknya boleh berenang bebas dalam laut. Yan juga boleh bernafas dalam air. Rasa macam betul-betul jadi duyung. Bagus penyamaran kita berjaya. Sekarang mereka ingat kita adalah penduduk laut. Kemana manusia tadi hilang? Mungkin Ikhwan boleh jumpa maklumat penting dekat Plaza Brookhaven ni. Alien misteri pula akan cuba cari maklumat kat sini. Pere. Ingat, kita kena cari maklumat kenapa Brookhaven boleh tenggelam ke bawah laut. Bunyi apa tu? Itu bunyi jam loceng. Maknanya, waktu sekolah dah mula. Jom cepat, kita kena pergi sekolah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Penduduk laut pun ada sekolah ke? Sangat menarik. Baik Yan masuk dan tengok apa yang mereka buat dalam sekolah. Wah, sekolah Brookhaven dah jadi lain. Berhenti di situ. Awak siapa? Saya tak pernah nampak awak di sini. Saya Duyung Yen. Saya pelajar baru di sekolah ini. Oh, jadi awak pelajar baru. Saya pengawas sekolah di sini. Sebab awak pelajar baru. Biar saya tunjukkan kawasan sekolah ni. Jom, ikut saya. Wah, Yen pun teruja nak tengok semua tempat. Ini kantin sekolah. Di sini, semua pelajar datang untuk makan pagi dan tengah hari. Hai, saya Duyung Kantin. Tugas saya ialah masak makanan sedap dan sihat untuk semua pelajar Duyung. Jom, ikut saya lagi. Ini pula tempat apa? Ini adalah bilik muzik. Di sini, semua Duyung akan belajar menyanyi dan bermain alat muzik. Aduh, cantiknya. Ini pula kelas Duyung. Tempat kami belajar dan buat kerja sekolah. Itu ialah Cikgu Duyung bersama para pelajarnya. Jom Yan, kita berenang ke sana pula. Sekolah ini juga ada Dewan Perhimpunan. Tempat untuk semua pelajar berkumpul. Sekarang ada pelajar yang sedang berkumpul. Yan rasa mereka sedang berbincang sesuatu yang penting. Baik, Yan masuk tengok. Selamat petang murid-murid semua. Terima kasih sebab datang berkumpul. Hari ini cikgu akan ceritakan bagaimana bandar Brookhaven boleh tenggelam ke dasar laut. Semuanya berlaku kerana satu senjata laut yang sangat kuat. Senjata itu dinamakan senjata legenda. Senjata legenda? Di lautan yang luas ada satu senjata legenda. Senjata ini adalah milik kaum Duyung. Hanya puteri Duyung yang boleh menggunakannya. Selama 1 juta tahun, senjata ini disimpan dan tidak pernah digunakan. Tapi sekarang, puteri Duyung kita membuat keputusan yang mengejutkan. Dia bersetuju untuk menggunakan senjata legenda itu. Apabila senjata itu digunakan, kuasanya sangat kuat hingga mampu buat bandar Brookhaven tenggelam ke dasar laut. Dengan senjata legenda ni, kita boleh kuasai seluruh dunia. Wah, ramainya penduduk laut dekat Plaza Brookhaven ni. Mereka semua nampak gembira dan hidup macam manusia darat. Tapi, Ikhwan masih belum jumpa apa-apa maklumat penting kat sini. Hai, nak beli popcorn ikan tak? Popcorn ikan? Wah, uniknya. Hari ni ramai orang beli.
Sebab hari ni hari istimewa. Hari istimewa? Apa yang istimewa? Puteri Duyung akan datang ke Plaza Brookhaven. Hah? Puteri Duyung datang? Betul ke ni? Betul. Dia nak masuk panggung wayang kami. Tengok tu. Semua pekerja tengah sibuk bersiap untuk sambut Puteri Duyung. Puteri Duyung akan datang ke panggung wayang kita. Pastikan semua tempat bersih dan cantik. Baik, Tuan. Perhatian semua polis udang. Kita kena cari semua manusia tu sampai jumpa. Jangan biarkan mereka terlepas. Berani betul mereka masuk ke kawasan kita. Fuh, nasib baik mereka tak nampak alien misteri. Alien misteri rasa, dalam Dewan Bandaraya ni mesti ada banyak rahsia penting. Jadi alien misteri akan cari maklumat kat sini. Oh, ni kan bilik FBI. Mesti ada benda menarik. Bagus. Komputer ni nampak boleh digunakan. Access granted. Jadi macam tu rupanya. Puteri Duyung dan senjata legenda. Pere. Hello Alien Mystery, Yan dah berjaya kumpul maklumat penting. Ikhwan pun dah jumpa maklumat yang penting. Bagus. Kalau macam tu, jom kita semua berkumpul di rumah Yan sekarang. Jadi, semua orang dah sampai. Tanpa buang masa. Jom kita rancang misi seterusnya. Yan dah siasat. Puteri Duyung guna senjata legenda untuk tenggelamkan bandar Brookhaven ke dalam laut. Alien misteri pun jumpa sesuatu. Katanya, kuasa senjata legenda tu cuma boleh dihidupkan oleh Puteri Duyung. Ikhwan pula dapat tahu. Puteri Duyung akan datang ke panggung wayang Brookhaven. Baiklah, semua dah setuju. Jadi inilah rancangan kita. Rancangan kita ialah culik Puteri Duyung. Mula-mula kita tunggu Puteri Duyung masuk ke panggung wayang Brookhaven. Bila dia dah masuk, tugas Ikhwan ialah tutup semua lampu dalam panggung. Bila tempat tu dah gelap, Yan akan masuk dan culik Puteri Duyung. Lepas tu, Yan masukkan Puteri Duyung ke dalam kapal selam. Alien misteri pula akan pandu kapal selam tu ke tempat rahsia. Bila kita dah sampai ke tempat rahsia, kita paksa Puteri Duyung untuk guna senjata legenda. Dengan kuasa senjata tu, air akan turun dan Brookhaven akan kembali macam dulu. Kalau semua dah faham rancangan ni, jom kita mula sekarang. Puteri Duyung, selamat datang ke panggung wayang Brookhaven. Wah, cantiknya tempat ni. Tak sabar nak tengok wayang. Mari, saya tunjukkan jalan masuk ke dalam. Puteri Duyung dah masuk ke panggung. Pere. Bagus, semua ikut rancangan. Ikhwan, awak dah bersedia ke? Pere. Ikhwan dah bersedia. Tunggu arahan untuk tutup lampu. Baik, tunggu tanda dari Yan dulu. Pere. Yan dah menyorok. Mereka semua tu tak tahu pun Yan ada dekat sini. Faham? Sekarang tunggu polis udang tu keluar. It's showtime. It's showtime. Yan, Ikhwan, polis udang dah keluar. Ini masa kita. Arahan diterima. Lampu akan ditutup sekarang. Hah? Kenapa tiba-tiba gelap ni? Jangan bergerak. Awak telah diculik. Oh, tidak.
Hebat, Ian. Rancangan kita berjalan dengan lancar. Kita dah berjaya tangkap Puteri Duyung ni. Sekarang, kita bawa dia ke tempat rahsia kita. Kita akan suruh dia guna senjata legenda untuk pulihkan semula bandar Brookhaven macam dulu. Berita tergempar. Kami baru terima berita bahawa Puteri Duyung telah diculik. Semua penduduk laut diminta berhati-hati kerana penjenayah masih berada di sekitar kawasan ini. Sekarang kami akan tunjukkan lokasi kejadian kepada anda semua. Pagi ini saya nak menyimpulkan susulan daripada. Sekian sahaja berita untuk kali ini. Jumpa lagi dalam berita seterusnya. Nampaknya Puteri Duyung dah diculik. Semua ni berlaku lepas lampu dalam panggung wayang tiba-tiba padam. Saya rasa ini mesti kerja manusia yang ceroboh masuk ke kawasan kita. Kami dah cari di semua tempat tapi masih tak jumpa Puteri Duyung. Tak boleh jadi. Berani betul manusia tu culik Puteri Duyung kita. Jangan putus asa. Jom, kita teruskan cari Puteri Duyung sampai jumpa. Dua jam kemudian. Kita dah lama tahan Puteri Duyung ni. Tapi walau apa pun cara kita paksa, dia tetap tak nak guna senjata legenda tu. Jangan paksa saya. Saya tak akan guna senjata legenda tu. Nampaknya Puteri Duyung ni memang degil. Kalau dia tetap tak nak guna senjata legenda tu, apa kita nak buat sekarang? Kita mesti cepat sebelum penduduk laut jumpa tempat rahsia kita. Dia tu siapa? Awak tak kenal ke? Dia tu penyiasat terkenal. Semua orang panggil dia penyiasat Dolphin. Dia sangat hebat sebab dia dah selesaikan banyak kes penculikan. Setiap kali ada kes, dia mesti dapat selesaikan dengan berjaya. Wah, hebatnya. Tapi, macam mana dia boleh tangkap semua penculik tu? Penyiasat Dolphin ada kelebihan istimewa yang dipanggil sistem sonar. Sistem sonar ni guna tenaga bunyi untuk cari sesuatu di dalam laut. Caranya, dia akan keluarkan bunyi ke semua arah. Bila bunyi tu terkena penduduk laut, bunyi tu akan dipantulkan semula. Dari situ, penyiasat Dolphin boleh tahu di mana makhluk laut tu berada. Sistem sonar ni ibarat mata ajaib yang boleh nampak semua makhluk di laut. Tiada siapa boleh terlepas dari penyiasat Dolphin. Oh, jadi? Sekarang saya faham. Dia tengah guna sistem sonar tu untuk cari Puteri Duyung. Betul tu. Tak ada siapa boleh terlepas dari sistem sonar saya. Sekarang saya boleh nampak semua tempat dan cari di mana Puteri Duyung berada. Di sini tiada. Di sini pun tiada. Baik, saya cuba cari dekat sana. Mungkin saya akan jumpa sesuatu. Aha, saya dah jumpa. Saya dah jumpa. Puteri Duyung ada kat sana. Kerja yang bagus, penyiasat Dolphin. Cepat semua. Kita kena selamatkan Puteri Duyung sekarang. Pere. Kita dah jumpa Puteri Duyung. Saya ulang. Kita dah jumpa Puteri Duyung. Cepat, bunyikan siren. Jom, kita pergi selamatkan Puteri Duyung. Puteri Duyung ada kat sana. Wah, semua penduduk laut dah ada kat sana. Sekarang, manusia tu memang tak boleh lari lagi. Mereka dah terperangkap. Oh, tidak. Penduduk laut dah jumpa tempat rahsia kita. Apa kita nak buat sekarang?
Puteri Duyung masih tak nak guna senjata legenda tu. Nampaknya misi kita dah gagal. Perhatian semua manusia. Tempat ini dah dikepung. Tiada lagi jalan keluar. Bersiap sedia semua. Kita akan tembak manusia itu. Alien misteri, apa kita nak buat sekarang? Kita dah terperangkap. Yen, nyawa kita semua dalam bahaya. Ada satu cara je untuk kita selamat. Kita terpaksa hapuskan Puteri Duyung. Kuasa senjata legenda itu cuma boleh dihidupkan oleh Puteri Duyung. Kalau Puteri Duyung dah tiada, kuasa tu akan hilang. Air laut akan turun. Dan Brookhaven akan kembali macam biasa. Semua penduduk laut itu pula terpaksa berundur. Jadi, dengan itu kita akan selamat. Tapi Yen tak suka idea tu. Alien misteri pun tak nak sakiti sesiapa. Tapi ini sahaja cara terakhir untuk kita selamat. Alien misteri, jangan. Semua polis udang bersedia untuk masuk. Yen, ini saja cara terakhir. Selamat tinggal. Puteri Duyung. Alien misteri, tunggu dulu. Yen, ada satu soalan nak tanya Puteri Duyung. Menurut cerita, senjata legenda tu dah wujud 1 juta tahun. Tapi tidak pernah digunakan. Jadi, kenapa Puteri Duyung tiba-tiba guna senjata tu sekarang? Kenapa Puteri Duyung berubah fikiran? Baiklah, saya akan ceritakan kenapa saya guna senjata legenda tu. Dulu, tempat tinggal kami sangat indah. Airnya jernih, ikan-ikan berenang gembira. Semua penduduk laut hidup dengan aman. Kami tak pernah ganggu manusia. Kami cuma nak hidup tenang di laut kami sendiri. Tapi semua berubah bila manusia makin maju. Manusia mula buang sampah ke laut. Sedikit demi sedikit, air laut yang jernih jadi kotor dan hitam. Pada mulanya saya sabar. Saya harap manusia akan sedar satu hari nanti. Tapi, keadaan jadi makin teruk bila manusia bina kilang radioaktif di Brookhaven. Air laut bertukar warna hijau. Racun dari kilang tu rosakkan rumah kami. Ramai penduduk laut jatuh sakit. Ada yang meninggal. Anak-anak Duyung pun dah tak boleh berenang lagi. Kami menangis setiap malam sebab kami dah tak ada tempat tinggal. Manusia cuma fikir tentang duit dan keuntungan. Tapi mereka tak sedar. Mereka dah musnahkan rumah kami. Dengan hati yang sedih, saya terpaksa guna senjata legenda tu. Niat saya bukan untuk balas dendam. Saya cuma mahu bina tempat tinggal baru untuk penduduk laut. Jadi, sebab tu saya penuhi Brookhaven dengan air. Bila bandar ni tenggelam, kami dapat rumah baru dan manusia takkan ganggu kami lagi. Sekarang Yen sudah faham. Awak sebenarnya bukan jahat. Awak cuma mahu tempat tinggal baru dan tidak mahu diganggu oleh manusia lagi. Alien misteri tak sangka. Penduduk laut ada kisah yang begitu sedih. Yen ada satu idea. Apa kata kami bantu semua penduduk laut berpindah ke tempat lain? Tempat yang airnya bersih dan tiada manusia. Tempat yang airnya bersih dan tiada manusia? Di mana tempat tu? Planet Mareh. Planet Mareh paling dekat dengan bumi. Di sana ada air yang bersih dan tenang. Tempat itu sesuai untuk penduduk laut tinggal dengan aman. Yang paling penting, di sana tiada manusia. Jadi penduduk laut tak perlu risau tentang pencemaran lagi. Tapi, macam mana kita nak pindahkan semua penduduk laut ke planet Mare? Jangan risau. Saya ada gadget alien yang boleh membantu. Betul ke ni? Akhirnya, Puteri Duyung bersetuju untuk menggunakan senjata legenda bagi memulihkan Brookhaven seperti biasa. Air laut mula surut. Dan Brookhaven kembali seperti dahulu.
Selepas itu, kami menunaikan janji kepada penduduk laut. Kami menggunakan kapal angkasa yang sangat besar. Cukup untuk semua penduduk laut menaikinya. Kapal itu kemudian bergerak perlahan-lahan menuju ke planet Marikh. Hei semua, kita dah sampai. Wah, air kat sini sangat bersih. Saya suka tempat ni sebab rasa seronok untuk berenang. Kat sini juga tiada manusia. Jadi kita tak perlu risau tentang pencemaran lagi. Yen, nampaknya semua penduduk laut gembira dengan rumah baru ni. Terima kasih sebab tolong carikan tempat tinggal baru untuk kami. Tekan sini sebelum terlambat.